عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jazak wa barakallahu fikum. Kepada setiap penonton sekalian, satukan ummah dengan ilmu, jadikan Al-Quran sahabat kita dunia dan akhirat. Jumpa lagi esok pada waktu yang sama dalam Quran 114, cintai dan fahami Al-Quran. نحن أيضا مسلمون ساعدونا أين أنتم علمونا ديننا لا تتركونا ساعدونا نحن أيضا مسلمون ساعدونا أين أنتم علمونا ديننا لا تتركونا منذ أسلمنا حيينا وتنام الشوق فينا المصاحف في يدينا غير أننا حائرون منذ أسلمنا حيينا Rancangan itu tadi diterbitkan melalui Dana Wakaf Media TV Al-Hijrah, hasil sumbangan para pewakaf yang menyokong kesinambungan kandungan dakwah. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk sentiasa menasihati pahala yang besar, perbuatan antara Heraklius dan juga amalan yang Allah paling suka adalah amalan yang walaupun sedikit tapi ianya konsisten dan berterusan. Terus tingkatkan kecintaan kita kepada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis 114 mengenal hadis meraih barakah hanya di TV Al-Hijrah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi
serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, yakni pengakuan imannya. Surah Al-Hujurat ayat 15. Tengok ni. Aku dapat kasut baru. Nak tengok jap. Mak, Mak nak tahu tak? Kawan Amira Vid, Mak dia belikan dia kasut baru. Chong pula, Mak dia belikan beg baru. Tapi tak apa, Mak. Beg dengan kasut Amir tu, Amir boleh pakai lagi. Nanti Mak belikan ya. Mak janji. Kasut pun baru. Mak beli semua ni dekat mana? Weh Amir, kau pun ada kasut baru lah. Mak aku cakap dia beli dekat Jualan Rahmah Kembali ke Sekolah. Mak aku cakap berbaloi beli dekat situ. Jom kawan-kawan kita ke Jualan Rahmah Kembali ke Sekolah.